Assalamualaikum, bersama Abang Hairul Pedagang Rumah. Hari ini kita berada dekat Eco Zendo yang mana selalunya korang tengok dia rumah 2 tingkat. Kali ni abang bawakan rumah setingkat guys. Belakang ni, rumah ni bukan kaleng-kaleng, bukan biasa normal terrace. Rumah ni adalah courtyard homes. Okey, apa tu courtyard? Nanti kita tengok. Rumah ni dia punya bukaan 43 kali 60, binaan dia 1771 kaki persegi. Ada 3 bilik dan 3 tandas. Okey, parking korang tengok seluas alam macam ni. 4 ke 5, 6 biji kereta boleh lepas. 3 biji sini kalau korang bawa Azia, 3 biji. Takkan duduk rumah ni duduk Azia kot kan? Paling-paling kereta keka. Betul tak? Jom kita masuk dalam. Inilah kawasan living area. Belakang ni, inilah dia courtyard yang abang masukkan tu. Ada rumah teres macam ni? Tak ada kan? Rumah ni, tengah-tengah dia ada courtyard tau. Banyak lagi ikut cita rasa korang lah. Nak buat apa kat tengah ni. Tengok berangin kawasan rumah ni. Dia macam ada 2 rumah yang separate. Sebelah sini satu rumah, west wing. Sebelah sana east wing. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, sebelah sini dulu dia ada bilik master. Inilah bilik master dia, straightforward, segi 4 macam ni, ada tandas dekat bahagian situ. Okey, bahagian sebelah sini, inilah dapur dia. Dapur dia pun besar, luas, bukan kaleng-kaleng kecil. Sini korang masak, sini makan. So tak kacau korang punya kawasan depan dan boleh buka pintu ni. Boleh pergi, jom kita pergi ke kawasan courtyard dia. Ini courtyard. Nak buat swimming pool kat tengah ni, abang rasa memang nice sangat. Dia dah ada bagi batu angin macam ni. Abaikan penutup tangki ni. Jom kita tengok lagi bilik kat bahagian tepi sini. Okey, bilik ketiga. Ni bilik ketiga. Dia tak ada toilet. Toilet dia dekat sini. Sebab apa dia buat satu toilet dekat luar? Yang mana kalau ada tetamu datang, dia boleh guna toilet ni. Tak payah masuk bilik. Okay, ini bilik kedua. Yang mana bilik kedua, dia attach dengan bathroom. Dijual dengan harga 900 lebih. Sekiranya korang berminat dengan rumah ni, boleh kontak abang. Link dekat bio atau drop sahaja komen. Nak jual atau nak beli rumah idaman, korang boleh kontak abang. Abang Hairul, Pedagang Rumah. See you. Bye-bye. Ciao-ciao.